saya Alisha dan kini saya bersama beberapa murid Form 3. Dan hari ini saya akan tanya mereka, apakah gerai yang paling mereka suka dan mengapa? Okay, apakah jawapan awak? Bagi saya, gerai yang saya suka ialah Geofresh sebab item ikan dia sedap dan harga pun berpatutan. Kalau bagi saya pula, saya rasa saya suka gerai Pendidikan Moral sebab dia jual aiskrim, ada 3 flavor, strawberry, coklat dengan vanilla. And then dengan cuaca yang panas hari ni sangat sesuai. Bagi saya pula, saya suka gerai yang jual otak-otak sebab makanan dia sangat sedap dan saya suka otak-otak. Okay, awak pula. Apa jawapan awak? Bagi saya lah, saya rasa gerai yang saya paling suka yang gerai PPKI tu. Gerai apa? Gerai tu dia ada jual gelang lah semua kan? Ya, ada soft cookies ada like oat cookies, lepas tu ada roti, sedap betul. Okay, terima kasih korang. Bye. Bye. Okay, baiklah. Soalan seriusnya, bagi awak, apakah aktiviti Akses Merdeka Madani Showcase yang paling menarik bagi awak dan mengapa? Aktiviti yang bagi saya lah paling menarik is pertandingan nyanyian. Sebab saya dapat menyaksikan lah murid-murid yang saya tak tahu boleh menyanyi ke tak. And then for those yang tengok murid-murid tu macam boleh dapat inspirasi lah. Diorang boleh showcase diorang punya talent juga. It gives them confidence macam tu. Awak? Bagi saya, aktiviti yang menarik ialah permainan tradisional. Sebab, kalau ikut zaman sekarang, permainan yang kita ada pada zaman sekarang ni mostly permainan video game dan sebagainya lah kan. So, dengan adanya permainan tradisional ni, kita dapat memberitahu kepada orang-orang luar pada zaman kini, terutamanya pada anak-anak muda yang sering menonton video game ataupun semua, memberitahu diorang bahawa permainan tradisional ni sebenarnya best dan dia ada kebaikannya juga. Kebaikannya tu kita dapat pada kita punya otak lah. Kita dapat belajar macam mana tradisi-tradisi dulu punya adat dan sebagainya. Okay, terima kasih. Bye.